Semua orang tahu Tamim Dahri ditangkap semalam dan semua orang beremosi, marah. Kenapa yang menceroboh tak ditahan? Orang yang disuruh oleh tuan tanah untuk menghalau penceroboh pula yang ditangkap. Ramai orang marah dan ramai orang emosi. Dan apa yang saya nak cakap hari ni ialah kita tukar emosi kita, tukar marah kita kepada tindakan. Tindakan yang saya maksudkan untuk peringkat sekarang ni adalah kita bersuara, kita sampaikan suara hati kita, kita menyokong pihak yang betul. Kita tak boleh lagi sekadar menonton, kita tak boleh lagi dah sekadar duduk diam. We have to do something. Kita sedar we cannot keep silent anymore. We need to do something. Dan sebab itu saya kumpulkan orang yang menyokong TV per TV, yang menyokong saya untuk isi Google Form dalam gerakan Suara Ummah. Saya dah cakap, saya nakkan suara Melayu Islam itu menjadi kuat dan mempengaruhi keputusan PRU ke-16. Itu azam saya tahun ni. Dan saya kumpulkan orang. Siapa yang nak bertindak, laksanakan sesuatu dengan cara yang betul, isi borang Google Form. Kita create satu gerakan Suara Ummah. Macam mana? Join dulu, nanti saya cerita dalam grup. Saya sebagai wartawan sejak 2011, terlalu banyak isu, terlalu banyak peristiwa yang menggores hati umat Islam. Dan kita marah dan kita emosi. Dan kita adakan sesuatu, kita buat himpunan. Tetapi apa yang kita buat tak cukup. Kita perlu ada satu suara yang merentasi semua, tak terikat dengan parti politik, dan ia mesti bergerak long term, jangka masa panjang, bukan semata-mata untuk PRU 16. Dan apa yang saya buat hari ni bersifat long term. Saya nak nafas panjang. Saya tak nak orang kata hangat-hangat tahi ayam. Dan saya Muhammad Firdaus Salihuddin, saya buat video ni, saya ajak anda tukar kesedaran kepada tindakan.